أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli permai yang dikasihi sekalian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan, yang kita rindu-rindukan semakin menghampiri dan semakin kita bakal dekati. Jadi di kesempatan ini saya menyuruh kepada semua ahli permai untuk merebut peluang di bulan Ramadan yang diberkati ini untuk sama-sama kita mengejar kerahmatan dan peluang ibadat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini juga saya menyeru kepada semua ahli permai agar dapat menjaga keselamatan diri masing-masing dan juga mematuhi sistem murakib yang insya-Allah akan dilaksanakan oleh Jawatankuasa Kerja Keselamatan dan Kebajikan. Juga kami sebagai pimpinan permai ingin menggesa serta menasihati ahli permai agar apabila anda bermusafir, untuk menjaga diri anda ketika bermusafir, jaga keselamatan anda dan ambil perhatian terhadap rakan-rakan anda juga yang turut bermusafir. Kepada semua ahli permai yang bermusafir, bersamalah kita menyeru rakan-rakan dan diri kita sendiri untuk mengisi borang safar yang akan disediakan oleh permai. Selain daripada itu, kepada yang bakal memiliki peperiksaan, kami pimpinan permai mengucapkan selamat memiliki peperiksaan dan buatlah yang terbaik untuk umat. Di kesempatan ini juga saya ingin mempromosi program Ihya Ramadan yang bakal diadakan oleh permai. Oleh kerana permai mementingkan kerohanian dan ingin membina rohani ahli-ahli permai, maka kami sediakan program-program Ihya Ramadan sepanjang Ramadan ini. Dan ambillah peluang ini untuk sama-sama kita menjayakan dan membina diri kita serta membina roh kita bersama. Sekadar itu sahaja ucapan daripada saya serta perutusan yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permai Paksi Community.